Orang miskin nak ubah nasib, bukan tunggu nasib, tapi kena create peluang sendiri. Sebab kalau tunggu bantuan, tunggu dunia kasihan, hidup akan terus sama. Kalau you betul-betul nak keluar dari hidup yang serba cukup-cukup ni, kena ada 3 benda ni. 1, ilmu. Bukan semata-mata degree, tapi ilmu urus duit. Ilmu cari peluang baru. 2, skill. Benda yang you boleh guna untuk buat duit, bukan sekadar ikut arahan. 3, attitude. Yang ni paling penting. Rajin, konsisten dan sanggup buat benda yang orang lain malas buat. Saya kenal orang yang tak ada background tinggi, tak ada orang tolong, tapi dia kerja keras. Dia belajar sendiri. Dia bina benda dari kosong. 5 tahun lepas dia susah, sekarang dia dah boleh bantu family. Ada bisnes sendiri. Dia tak tunggu nasib baik, dia create jalan sendiri. Jadi kalau you rasa hidup berat, susah nak gerak, tanya diri, you tunggu ke atau you tengah usaha? Sebab jalan keluar bukan orang lain yang bagi. You sendiri kena buka pintu tu. Dan walaupun lambat, asalkan jalan, you tetap akan sampai.